beberapa filem seram daripada Hollywood yang bagi aku antara filem seram yang terbaik yang aku tonton tahun ni. Berderet-deret, back to back. First aku tengok filem Together, lepas tu aku tengok filem Bring Her Back, dan lepas tu aku tonton filem Weapons. Tiga-tiga ni bagi aku ada kisah, ada cerita, dan filem-filem ni semua berjaya memikat hati aku untuk filem dengan genre seram, especially daripada Hollywood lah. Tapi ada yang tanya aku, mana yang better, mana yang best between tiga movies yang aku dah tonton ni? Weapons, Bring Her Back dan juga Together. Okay, kalau ikut ranking filem yang ketiga, aku akan letak filem Together. Filem ni ada konsep yang menarik, ada lakonan yang baik, tapi bagi aku plot untuk cerita ni agak straightforward. Dia lebih ke arah body horror, dan aku boleh cakap filem ni adalah filem body horror yang terbaik aku tonton for the past few years. Filem ni ada konsep macam aku cakap tadi menarik. Dia lebih mengisahkan tentang macam mana couple ni terkena, boleh cakap sumpahan tu, yang buatkan diorang ni melekat. Ada pendekatan macam magnet tau. Kalau kau tengok dirapatkan di satu kan, seolah-olah macam magnet, dua magnet yang berbeza bercantum, tak boleh berpisah. Okay, so filem nombor 2 kalau ikutkan between 3 ni tadi, kedua aku letak Weapons. Weapons ni ada satu jalan cerita yang menarik. Konsep dia bagi aku tak adalah special sangat macam cerita Together tadi, tapi plot dia, konflik yang berlaku, tense between mak ayah dan juga cikgu yang mengendalikan kelas ni. Satu-satunya cikgu yang dipertanggungjawabkan atas kehilangan budak-budak dalam kelas ni. Tak tahulah, dia punya disulam dengan cantik lah untuk filem Weapons ni. Ada rasa tense daripada mak ayah, daripada cikgu, dan juga kisah misteri yang berlaku kepada budak-budak yang hilang ni. Dan juga ada susuk-susuk yang dia biasa je, tak ada nampak sangat makeup yang over nak bagi nampak seram, tak ada. Tapi cara susuk ni bergerak, berjalan, dan ada momen yang kadang-kadang kau tak dapat jangka tau benda tu berlaku. Modern horror yang terbaik lah, antara yang terbaik yang tonton tahun ni. Dan nombor 1, Bring Her Back. Okay, filem Bring Her Back ni dia ada jalan cerita yang menarik. Satu jalan cerita yang bagi aku genius, dan banyak benda yang aku rasa puas hati lah daripada filem ni. Dia tak gelap macam Weapons way darker. Filem Bring Her Back ni lebih terang, lebih colourful kalau compare to Weapons. Tapi dalam masa yang sama aku rasa dia lebih ganas, dan banyak scene-scene, sequence yang lebih menarik. Cara diorang main dengan kamera, dan banyak on screen punya moment yang korang dapat enjoy. Even ada satu scene tu, dia simple je. Ada seorang ni tengah tidur, kena tumbuk. Scene tu simple, Mike. Kalau aku rasa kalau tonton dekat filem-filem lain, dia gunakan situasi yang sama, mungkin kamera angle yang lain, aku tak dapat rasa kesan yang mendalam sangat. Dia tak adalah bagi aku rasa terganggu. Tapi dalam filem ni sikit je, tapi dah bagi rasa terganggu lah. Scene kat mulut, aku tak nak cerita, korang kena tengok sendiri. Tapi scene mulut tu masuk dalam kepala aku beberapa hari juga. Few days, aku rasa 5 hari macam tu. Perit nak hilang tu sebab rasa ngilu tu. Aku macam terbayang je. Even sekarang ni aku gosok-gosok lah, ngilu mat. So tu 3 filem seram yang actually korang, kalau korang ada duit lebih, bajet lebih, korang boleh tengok tiga-tiga. Aku memang recommend tiga-tiga. Ada satu experience yang berbeza lah. Tiga-tiga ada experience yang berbeza, jalan cerita yang berbeza, konsep yang berbeza. Cumanya kalau between 3 ni ada satu benda lagi aku nak tekankan, adalah suntingan lah. LPF ada potong. Yang paling aku rasa banyak dipotong adalah dalam filem Together. Ada banyak momen yang korang tak dapat enjoy kalau korang suka gory punya scene. Tapi yang dua lagi, Weapons dengan kita Bring Her Back tu, aku rasa insyaAllah korang akan suka lah. Okay, so apa pendapat korang tentang ketiga-tiga filem ni? Kalau korang dah tonton, mana satu favourite korang? Cuba komen kat bawah. Nyaman.